Ada yang bertanya, yang mana lebih bagus? Beli rumah ataupun beli emas? Ini adalah soalan yang sangat biasa ditanya, terutamanya dalam kalangan anak muda yang baru mula bekerja dalam masa yang sama nak bina kekayaan. Okey, jawapannya tidak mutlak sebenarnya. Tiada yang paling betul kerana ia bergantung kepada matlamat hidup kita sendiri. Okey, rumah dan emas ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rumah aset yang boleh didiami dan harganya meningkat dalam jangka masa yang panjang. Namun, kos pemilikannya sangat tinggi dan melibatkan komitmen jangka panjang seperti lon perumahan, cukai, penyelenggaraan dan sebagainya. Okey, kalau emas pula lebih mudah dimiliki kerana modal permulaannya lebih rendah. Ia adalah aset fizikal yang sangat mudah dicairkan. Cair bukan ia meleleh tapi mudah jual balik. Yang mana proses jual balik emas itu sangatlah mudah. Emas juga bebas inflasi dan sesuai untuk perlindungan kekayaan jangka panjang. Tapi emas tidak boleh didiami dan tidak beri pulangan bulanan seperti sewa rumah. Sebelum bercakap soal beli rumah atau emas, yang paling utama ialah kita kena ada tabungan dahulu. Tak kisahlah nak simpan dalam bentuk tunai ke, emas ke atau pelaburan lain. Yang penting disiplin menyimpan perlu wujud dalam diri kita. Tanpa tabungan, kedua-dua pilihan ini sukar untuk kita capai. Dengan tabungan juga adalah bukti kemampuan kewangan seseorang itu untuk bayar pinjaman perumahan itu nanti. Jika tabungan belum stabil, beli rumah akan jadi beban untuk kita. Tapi jika sudah mula menyimpan, kita terbukti sudah ada tabiat asingkan duit gaji. Ramai yang nak ada rumah sendiri tapi tak semua mampu terus beli. Harga rumah bukan murah, malah perlukan kos permulaan seperti deposit, yuran guaman, penilaian dan sebagainya. Jadi kalau serius nak beli rumah, langkah pertama tetap kena ada tabungan dulu. Dan emas boleh jadi alat bantu kita untuk menabung. Ramai yang berjaya kumpul deposit rumah dengan menyimpan emas secara konsisten. Sebab emas susah bocor. Bila cukup target, boleh jual balik emas untuk digunakan sebagai deposit rumah. Jadi tiada jawapan mutlak yang sesuai untuk semua orang. Tapi secara praktikalnya, kalau belum ada tabungan, mulalah menyimpan dulu. Kalau tak disiplin simpan duit, simpan dalam bentuk emas. Bila tabungan dah stabil, baru fikir tentang beli rumah. Emas boleh jadi alat bantu untuk kita capai matlamat memiliki rumah. Jom klik link di bio saya sekarang untuk mulakan tabungan emas.